Oh. Strike lagi. Duduk bergegar perut. Aduh, kawan siapa ni? Mari satu kapak. Allah. Parah betul lah ni. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni first time kami berada di pantai Sungai Lang di Selangor. So perjalanan daripada Pahang agak mencabar juga lah. Nak sampai kat sini lebih kurang dalam 5 jam lah, menghampiri 5 jam. Okay, so inilah dia lokasi ataupun keadaan di pantai Sungai Lang. Keadaan dia berbatu. Kita mancing atas batu hari ni. So equipment kita dah sediakan. Dah peralatan dah siap. Dah ready dah. So kita pakai teknik sama macam kita memburu ikan pari . Okey, so kita tengok apakah hasil yang berjaya dinaikkan oleh para peserta hari ni. Okey, stay tune. Okey geng, so jam dah menunjukkan pukul 8, menghampiri pukul 8 pagi. So kita cangkuk umpan macam biasa guys. Cuk-cuk ke belakang, kasih keluar. Ya, macam ni. Ngajur dah kira dah. Kak, jaga kak. Okey, dah start dah. Shoot. Oh lama. Shoot. Alur dekat je, alur dekat. Mana nampak kepung. Jik, baling Jik. Kita bagi orang baling dulu, bagi clear dulu. Dah ada ikan dah? Ui, terus ada ikan lah. Banyak gelama, babe. Gelama Ya. Dia air ke kiri ke kanan? Ke straight je? Jatuh terus ambil, babe. Jatuh terus ambil. Dah naik kurau? Oh, kurau. Bapok kurau. Oh, lama. Awal kurau naik. Berapa kilo ada? Ha? Kilo lebih ya? Kurau dah naik bang. Jauh ke dekat dia baling? Jaga
Ikan, jom ikan. Jom dapat ikan, jom dapat ikan. Lama ni. Kanan bang. Mai. Tukar. Ui, susah. Okey, lepas. Okey. Ya. Ikan pertama. Muah catch and release. Siang kat dia. Abang Raja Rimba sedang. Ya. Itu dia. Ikan ketuka pertama Abang Mi. Kasar ni. Baik man. Ayo licin. Sauk share terus. Nah tu. Jangan pegang dulu. Jangan pegang perambut. Man, okey. Share terus ya. Alhamdulillah. Tanya. Oh, tanya. Oh, ni lebih kawan tadi ni. Gerut. Ada yang misteri ke? Ya. Ikan tercomel lah. Anak belukang. Anak belukang. Anak belukang buat dia. Jom strike. Tolong. Melawan tu. Kurau. Jaga anak-anak. Cik. Jaga je. Oh, ikan tukar. Jom dapat ikan tukar lagi. Tukar kedua. Abang Jo. Cuba lagi. Mantap Jo. Lama. Dahsyatlah baju kita.
duit ni. Ha? Duit tu. Tu lah. Saiz. Oi, kasar. Oh, yang ni ranking. Yang ni ada ranking. Oh, bisa lah. Wah, dia macam pari tu. Mei. Balik ikut Jogajo. Balik ikut Jogajo, Mi. Hebat, Jo. Ini dah dia. Asia dia nanti-nantikan. Awak pada tengok orang je. Tu lah. Wow, hebat, Jo. Pari, Jo. Kemon, Jo. Ukut atas. Ukut atas. Pari. Pari ni. Kacau juga. Relax, Jo. Relax lah ni. Relax, Jo. Kasar ni. Pada pangkang gampik betul. Kau rasa pari memang duduk sini je lah. Bapak buku. Tadi so. Yang ni boleh tahan. Wai, boleh bahar belaka ke dia ni? Benda tu Umi ah. Biar melepit tu. Umi kan Umi. Awak jangan ikut sini. Anu atas kawak ni kan. Panjang ada kawak ni. 16 batang. 16 batang. Biarlah dia angkat. Selalu hutang. Biar. Saja tu. Jatuh sini. Ya. Gunting tu. Orang tak pun jatuh nanti gunting tu. Hantar tu ni. Dia dah jampi gunting yang bawah. Abang Mi ni kan dah dikit ni. Ya. Mi, kendur dah Mi. Kendur dah. Cek sekali. Gunting buang. Tek sekali, test. Cek sekali. Saat terakhir. Belukang. Oh. Tu lah. Pak. Lama dia gendang. Last minute. Tendang lagi. Ikan, kau memang baiklah hari ni. Tu. Ya. Ini satu Malaysia nampak ikan. Ini nombor 2 dalam tangan. Bagi suara lah sikit. Batu kelbi ya tu Allah Akbar. Tu nanti mana-mana dulu dah. Kalau kesengaja tak boleh. Okey gang. So masa pun dah tamat. Hari ni kita kumpau. Dapat ikan kecil-kecil je gang. Tamat sudah.
1-2 kat sini hari. Ha? 1-2 sini Okay gang, so itu saja rakaman saya pada kali ini. So ikan tak ada, kumpau, ikan kecil-kecil je ada. Lepas tu nampak gaya macam gurau tadi juara. Nombor 2 belukang ni lah. Tapi tak tahu lah, kita tengok dekat kaunter kan kalau sempat. Okay gang, so ini dia ranking dia ikan pari 3885. Nombor 2 3645 pari juga. Nombor 3 3.475 pari juga. Nombor 4 kurau 1.8 kilo. Nombor 5 pari 1.7. Nombor 6 belukang 1.0140. Ini pun belukang. Belakang dia ada pari lagi. Masuk belukang. So tanya kepada sang juara. So kita boleh dah gerak-gerak balik. Tak ada rezeki gini. InsyaAllah kita cuba lagi di event yang akan datang guys. Jumpa lagi. Okay guys, so itu saja rakaman saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di event yang akan datang. So kepada sang juara dan pemenang-pemenang, tahniah diucapkan. Jumpa lagi insyaAllah.